Bekas vokalis kumpulan Slam Zamani dan pembantu peribadinya Nur Juliana masing-masing didenda RM5,500 oleh Mahkamah Magistrate Ampang atas pertuduhan memiliki dan mengambil dadah jenis heroin dan morfin di rumah di Jalan Enggang Timur 1, Taman Kramat awal. Isu penglibatan vokalis kumpulan muzik dengan penyalahgunaan dadah seringkali berpunca daripada tekanan populariti dan pengaruh persekitaran. Namun kejatuhan tersebut bukanlah penamat kepada kerjaya mereka. Proses kembali ke pangkal jalan biasanya bermula dengan kesedaran kendiri yang mendalam dan kesanggupan untuk menjalani pemulihan secara konsisten, sama ada melalui pusat rawatan profesional maupun sokongan spiritual. Keberanian mereka untuk bangkit semula bukan sahaja membuktikan kekuatan azam dalam memerangi ketagihan, malah menjadi inspirasi kepada masyarakat bahawa peluang kedua sentiasa wujud bagi mereka yang tekad meninggalkan jalan hitam demi hari depan yang lebih bermakna. Selamat datang ke channel Kak Ponti TV. Hari ini Kak Ponti TV akan merangkumkan 6 vokalis kumpulan yang pernah terjebak dengan bahan terlarang. Sebelum anda terus menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk lebih banyak lagi video yang menarik. 6. Mamat vokalis kumpulan Exist. Vokalis Aziz Mamat atau nama sebenarnya Muhammad Ali Kamarudin, 46 tahun, didakwa di Mahkamah Session dan Magistrate Johor Bahru atas dua pertuduhan memiliki dan mengambil dadah pada 2019. Mamat atau nama sebenarnya Muhammad Ali Kamarudin, bekas vokalis kumpulan Exist, merupakan antara figura seni yang melalui fasa kehidupan yang sangat mencabar akibat ketagihan dadah selama berpuluh tahun. Pelibatan beliau bermula sejak di puncak populariti di usia remaja, di mana tekanan industri dan pengaruh rakan sebaya akhirnya menjerat beliau ke dalam kitaran gelap yang berulang. Keadaan ini menyebabkan beliau sering berdepan dengan masalah undang-undang dan beberapa kali ditahan pihak berkuasa, termasuk kes pada tahun 2019 di mana beliau ditangkap ketika menunggang motosikal di Johor Bahru yang menjadi titik tolak kepada keruntuhan imejnya di mata masyarakat. Beliau kemudiannya dihadapkan semula ke Mahkamah Session Johor Bahru pada Januari 2024 atas dua pertuduhan memiliki dan mengambil dadah jenis metamfetamin. Pada Julai 2024, beliau mengaku bersalah atas pertuduhan memasukkan dadah ke dalam badan dan dikenakan denda RM4,000 atau penjara 2 tahun jika gagal membayar denda tersebut. Beliau juga diarahkan menjalani pengawasan di bawah agensi anti-dadah kebangsaan selama 2 tahun. Terkini, Mamat menyatakan rasa lega kerana kes yang berlarutan sejak 2019 itu akhirnya selesai. Laporan terbaru pada awal 2026 menunjukkan beliau kini semakin pulih dan aktif menjadi sukarelawan di pengasih untuk membantu individu lain yang menghadapi masalah ketagihan. 5. Radi vokalis kumpulan OAG. To be honest lah, sebab once kita dah involved dengan drugs kan, drugs ni dah sebati dah kita. So I'm not gonna lie lah. That time dia kalau dah berhenti pun, setelah berhenti lama pun, dalam setahun 2 tahun pun dia boleh relapse. Relapse tu is between you and Allah. Radi OAG atau nama sebenarnya Muhammad Radi Razali merupakan antara selebriti yang paling terbuka berkongsi kisah perjuangannya melawan ketagihan dadah jenis syabu yang membelenggu hidupnya selama hampir 20 tahun. Penglibatan tegar sejak usia remaja bukan sahaja menjejaskan kesihatan mental dan fizikalnya, malah menyebabkan kerjaya muziknya merudum serta membawa kepada keruntuhan rumah tangga. Radi mula terjebak dengan dadah sejak usia 15 tahun dan pernah mendedahkan membelanjakan hampir RM500,000 untuk dadah sepanjang tempoh ketagihannya. Beliau pernah menjalani rawatan pemulihan di pengasih bermula tahun 2011 bagi memulihkan diri daripada pengaruh heroin dan syabu. Setakat Ogos 2025, Radi mengesahkan beliau sudah bebas daripada dadah selama beberapa tahun. Beliau kini aktif sebagai penggerak dalam komuniti pemulihan, termasuk melancarkan radio dalam talian bagi membantu bekas penagih dan terlibat dalam inisiatif Drug Free Malaysia bagi memberi inspirasi kepada belia agar tidak terjebak dengan najis dadah. Pesanan utama Radi kepada masyarakat adalah kepentingan mempunyai sistem sokongan yang kuat dan kembali mendekatkan diri kepada Tuhan. Beliau sering menekankan bahawa dadah hanyalah keseronokan palsu yang membawa kehancuran dan jalan keluar terbaik adalah dengan mengakui kelemahan diri serta berani mencari bantuan sebelum terlambat. 4. Zamani vokalis kumpulan Slam. Bekas vokalis kumpulan Slam Zamani dan pembantu peribadinya Nur Juliana masing-masing didenda RM5,500 oleh Mahkamah Magistrate Ampang atas pertuduhan memiliki dan mengambil dadah jenis heroin dan morfin di rumah di Jalan Enggang Timur 1, Taman Kramat awal.
Malaysia dikejutkan dengan penahanan Zamani di kediamannya di Taman Keramat pada Januari 2015 kerana memiliki dan mengambil dadah jenis heroin dan morfin. Beliau kemudiannya didenda RM5,500 oleh Mahkamah Magistrate Ampang dan diperintahkan menjalani pengawasan di bawah Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Selepas penahanan tersebut, Zamani secara sukarela mendaftar masuk ke rumah pengasih untuk menjalani rawatan. Walaupun pernah mencetuskan kontroversi apabila melarikan diri dari pusat tersebut seketika, beliau akhirnya berjaya menamatkan program pemulihan dan menyatakan rasa syukur kerana penahanan tersebut menjadi titik tolak perubahan hidupnya. Setakat awal tahun 2026, Zamani kekal bebas daripada dadah dan lebih fokus kepada kesihatan fizikalnya, terutamanya selepas menjalani pembedahan tulang belakang atau skoliosis yang berjaya sebelum ini. Beliau kini giat melakukan persembahan pentas dan sering berkongsi mesej positif kepada peminat agar menjauhi najis dadah. Beliau mengakui telah terjebak dengan najis dadah sejak sekian lama akibat pengaruh persekitaran dan tekanan hidup yang akhirnya menjejaskan kesihatan fizikal serta perjalanan seninya selama bertahun-tahun. Selepas kejadian tersebut, Zamani menunjukkan kesungguhan yang tinggi untuk berubah dengan mendaftarkan diri secara sukarela di Pusat Pemulihan Persatuan Pengasih Malaysia. 3. Salim, vokalis kumpulan Iklim. Mungkin rasa sebab macam dia lah. Sebab dulu pun bertanding sekali Awi, Aisyah, kita. Lepas tu kali ni dah jumpa balik. Saya tak kisah. Kan kita Salim? Allahyarham Salim atau nama sebenarnya Salim Abdul Majid merupakan figura legenda yang suaranya pernah mendominasi carta muzik Nusantara, namun beliau tidak lari daripada ujian berat melibatkan penyalahgunaan dadah sepanjang kerjayanya. Pelibatan beliau dengan bahan terlarang tersebut bermula sejak era 90-an dan berlarutan selama bertahun-tahun yang seringkali membawa kepada masalah kesihatan serta penahanan oleh pihak berkuasa. Salim pernah beberapa kali ditahan berkaitan penyalahgunaan dadah, termasuk kes Tula pada tahun 2004 dan 2005. Beliau pernah dijatuhi hukuman penjara dan sebatan oleh Mahkamah Seksyen Kuala Terengganu atas kesalahan berulang. Isu ketagihan ini menyebabkan perjalanan seni vokalis kumpulan Iklim ini penuh dengan pasang surut, malah beliau pernah beberapa kali menyepi dari radar industri muzik untuk bergelut dengan masalah peribadi dan kesihatan yang berpunca daripada gaya hidup tersebut. Meskipun melalui fasa hidup yang sukar, Salim menunjukkan usaha untuk berubah dan pernah mendapatkan rawatan di pusat pemulihan bagi memutuskan rantaian ketagihan. Beliau sering menasihati rakan-rakan seperjuangan dan generasi muda supaya menjauhi dadah kerana ia hanya membawa kerugian besar kepada bakat dan masa depan seseorang seniman. Walaupun beliau telah menghembuskan nafas terakhir pada tahun 2018, kisah hidupnya kekal menjadi pengajaran buat semua tentang betapa mahalnya harga sebuah kesihatan dan ketenangan. 2. Izzat, vokalis kumpulan Exist. Kesalahan itu didakwa dilakukan di kawasan Kompleks Selayang Mall Selayang Utama pada 1.30 tengah hari 19 November lepas. Izzat yang popular dengan lagu Jasnita didakwa mengikut Seksyen 12/2 Akta Dadah Berbahaya 1952. Izzat Lazim atau nama sebenarnya Muhammad Rohaizat Muhammad Lazim yang merupakan bekas vokalis kumpulan Exist pernah terjebak dengan najis dadah. Izzat ditahan oleh pihak polis pada November 2014 di kawasan Kompleks Selayang atas kesalahan memiliki syabu. Akibat kejadian itu, beliau telah dijatuhi hukuman denda RM3,500 oleh Mahkamah Magistrate Selayang dan diperintahkan menjalani pengawasan selama 2 tahun di bawah seliaan pihak berkuasa. Izzat menyifatkan penangkapan tersebut sebagai rahmat tersembunyi yang menyelamatkan nyawa dan kerjayanya. Beliau secara terbuka mengakui kesilapannya dan menjalani proses pemulihan dengan sokongan kuat daripada isterinya Nur Aziana. Beliau berjaya membuktikan perubahan positif apabila membuat kemunculan semula dengan cemerlang melalui program Gegar Vaganza musim kedua pada tahun 2015. Setakat awal tahun 2026, Izzat kekal bebas daripada dadah dan aktif sebagai penyanyi solo serta vokalis kumpulan Exist. Beliau sering berkongsi pengalaman hidupnya sebagai pengajaran kepada masyarakat dan aktif dalam aktiviti kerohanian serta keluarga. Selepas insiden tersebut, Izzat memilih untuk bangkit dengan menjalani rawatan dan pemulihan secara intensif, termasuk mendapat bimbingan daripada pakar serta sokongan tidak berbelah bahagi daripada isterinya. Beliau kini sering berkongsi pesanan tulus bahawa dadah bukanlah jalan keluar bagi sebarang tekanan. Sebaliknya, ia adalah pemusnah kebahagiaan yang mampu meragut segala-galanya dalam sekelip mata. 1. Ameng, vokalis kumpulan Spring. Saya pernah terlibat dengan masalah dadah dan saya pernah menerima hukuman penjara selama 8 tahun dan juga 10 sebatan.
Aming atau nama sebenarnya Wan Aminuddin Wan Ismail, vokalis kumpulan Spring yang terkenal dengan suara emasnya, pernah melalui episod paling gelap dalam hidupnya apabila dijatuhi hukuman penjara 8 tahun dan 10 sebatan pada tahun 2011 atas kesalahan berkaitan dadah. Penglibatan beliau dengan najis dadah bukan saja meranapkan kerjaya seninya yang sedang memuncak, malah memisahkan beliau daripada keluarga dan kebebasan hidup. Tempoh di sebalik jeriji besi di penjara Keluang menjadi fasa muhasabah diri yang paling mendalam, di mana beliau terpaksa menerima hakikat bahawa kemasyhuran bukanlah pelindung daripada kesilapan undang-undang dan kemusnahan diri. Namun hukuman tersebut menjadi rahmat tersembunyi apabila Aming menggunakan masa dalam penjara untuk mendalami ilmu agama, menghafal Al-Quran dan membaiki sahsiah dirinya sehingga beliau dibebaskan lebih awal pada tahun 2016 kerana berkelakuan baik. Sejak kembali ke pangkal jalan, Aming sering memberikan nasihat kepada masyarakat bahawa dadah adalah musuh nombor 1 yang mampu melenyapkan segala-galanya dalam sekelip mata. Beliau sering menekankan bahawa kekuatan doa dan taubat adalah kunci utama pemulihannya sambil mengingatkan orang ramai agar menghargai kebebasan dan maruah diri kerana sekali ia tercalar, parutnya akan kekal selamanya. Apakah pendapat anda tentang 6 vokalis kumpulan yang pernah terjebak dalam najis dadah? Anda boleh tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel Kak Ponti TV untuk lebih banyak lagi video yang menarik.